Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan dapatan tersebut, jawatankuasa mengemukakan beberapa syaur utama seperti berikut. Jawatankuasa mengesyorkan supaya BU dan Kementerian Kewangan merangka satu mekanisme pendanaan politik berasaskan insentif kewangan bagi menggalakkan peningkatan pencalonan dan pemilihan wanita, termasuklah: 1. Insentif pembiayaan kempen pilihan raya. Dana 1. Peruntukan sekali bayar ataupun one off dengan izin disalurkan selepas setiap pilihan raya. Jumlah peruntukan bergantung kepada bilangan calon wanita yang layak dan undi yang mereka peroleh. Pengagihan sama ada secara sama rata RM5,000 untuk calon parlimen, RM2,500 untuk calon Dewan Undangan Negeri, dan atau RM1 bagi setiap undi dengan had maksimum RM50,000 bagi setiap calon yang layak, dan jumlah tidak melebihi perbelanjaan yang diisytiharkan. Yang kedua, insentif pembiayaan tahunan bagi calon wanita. Dana 2. Peruntukan tahunan yang diberikan kepada setiap calon wanita berjaya ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Yang ketiga, insentif pembiayaan tahunan bagi parti politik. Dana 3. Peruntukan tahunan dengan jumlah maksimum sebanyak RM10.5 juta. Jumlah tetap RM10 juta tambah bonus dengan kadar maksimum 5%. Peruntukan diberikan kepada parti-parti politik pusat berdasarkan kerusi sekurang-kurangnya seorang wakil rakyat wanita ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Dan yang keempat, pelarasan jumlah dana berdasarkan indeks inflasi, peratusan tetap daripada Belanjawan Persekutuan atau KDNK, dan atau faktor-faktor lain yang berkaitan. Jawatankuasa mengesyorkan supaya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melaksanakan sasaran minimum 30% wanita dalam pelantikan jawatan yang membuat keputusan, termasuklah pelantikan ahli Dewan Negara, pelantikan jemaah menteri kabinet, pelantikan pengurusan tertinggi KSU dan juga ketua perkhidmatan ataupun ketua pengarah, ahli majlis pihak berkuasa tempatan. Minum sedap. Okey, jalan balik. Yang di-Pertua ataupun YDP, Datuk Bandar, Pegawai Daerah, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, MPKK, dan lain-lain jawatan pelantikan negeri. Semakan perlembagaan atau enakmen berkaitan hendaklah diteliti bagi membolehkan pelaksanaan ini secara sah dan telus. Jawatankuasa mengesyorkan supaya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Bahagian Hak Ehwal Undang-Undang meneliti keperluan pindaan perlembagaan persekutuan dan pengukuhan dasar wanita negara bagi memasukkan sasaran kuantitatif minimum 30%
wanita dalam jawatan pembuat keputusan di semua peringkat kerajaan selaras dengan komitmen Malaysia di bawah SIDO. Jawatankuasa mengesyorkan supaya KPWKM dengan kerjasama parti politik, agensi berkaitan di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia Kesuma seperti Talent Corp untuk melaksanakan program pembangunan kapasiti dan saluran kepimpinan wanita secara berstruktur melalui peruntukan khas kepada sayap wanita parti politik bagi latihan kepimpinan, penggubalan dasar, pengurusan kempen dan lain-lain. Memperkukuh sokongan sistemik seperti kemudahan penjagaan anak dan dasar kerja fleksibel bagi mengurangkan halangan penyertaan wanita dalam kepimpinan politik. Jawatankuasa mengesyorkan supaya JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam menjalankan kajian menyeluruh mengenai halangan kenaikan pangkat wanita dalam sektor awam. Memperkukuh sokongan sistemik seperti kemudahan penjagaan anak dan aturan kerja fleksibel bagi pejabat awam wanita yang punya anak di bawah 12 tahun untuk mengurangkan halangan kerjaya. Menyediakan laluan kerjaya berstruktur bagi pejabat awam wanita mencapai jawatan tertinggi dan meletakkan garis masa untuk mencapai 30% wanita menyandang jawatan KSU dan KP. Tuan Yang Dipertua, Jawatankuasa mengesyorkan supaya BU dengan kerjasama KPWKM, Jabatan Peguam Negara dan SPR menggubal serta membentangkan satu rang undang-undang pariti gender dalam perwakilan politik yang mewajibkan sekurang-kurangnya 30% pencalonan wanita bagi pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Walau bagaimanapun, pelaksanaan boleh dijalankan secara berfasa melalui sasaran interim yang realistik serta mekanisme insentif keuangan kepada perintis. Jawatankuasa mengesyorkan supaya SPR mewajibkan parti politik mengemukakan laporan tahunan komposisi keahlian dan kepimpinan mengikut jantina pelbagai peringkat. Jawatankuasa mengesyorkan supaya KPWKM dengan kerjasama BU dan ROS melaksanakan konsultasi bersama kepimpinan parti politik, sayap wanita parti, NGO serta wakil rakyat bagi memastikan pelaksanaan sasaran minimum 30% perwakilan wanita. Tuan Yang Dipertua, akhirnya Jawatankuasa berpandangan bahawa agenda kesetaraan gender dalam politik bukan agenda wanita semata-mata. Ia adalah agenda demokrasi, tadbir urus dan keadilan perwakilan. Negara tidak boleh terus menerima keadaan di mana hampir separuh populasi rakyat masih kurang diwakili dalam institusi pembuat keputusan. Perwakilan yang lebih seimbang akan memperkukuhkan kualiti perbahasan, memperluas perspektif dasar dan memastikan keputusan negara lebih mencerminkan keperluan semua lapisan masyarakat. Sehubungan itu, Jawatankuasa berpandangan kerajaan, parti-parti politik, Suruhanjaya Pilihan Raya dan semua pihak berkepentingan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap show-show yang dikemukakan dalam pernyataan ini. Sasaran 30% tidak wajar terus menjadi aspirasi tanpa mekanisme. Ia perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas, berfasa dan boleh diukur. Sekian pembentangan dari saya mewakili JKPK Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kanal.
Ahli-ahli yang berhormat, penerangan daripada YB Kanga, Ahli Jawatankuasa Bidang Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat ini terbuka untuk ahli-ahli meminta penjelasan dan memberi pandangan. Saudara yang ada pada saya, ada 8 orang yang berhormat akan membahas. Berikut, mereka adalah yang bermula dengan Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Rompin, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Sri Aman, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Pasir Salak, Yang Berhormat Bentong dan akhirnya Yang Berhormat Pendang.